Okey geng, Assalamualaikum geng. Jumpa lagi bersama aku sekarang geng. Okey geng, aku nak turun mancing geng. Ini hari Khamis geng, 19 bulan 2 2026. Puasa yang pertama geng, Ramadan yang pertama geng. Aku nak turun pagi ni geng, sekarang pukul 8.30. Aku nak try ketuk-ketuk je geng, cek laut sikit. Semoga rezeki ni geng. Puasa geng jadi tak payah banyak cakap geng. Okey, stay tu geng. Semoga ada yang padu-padu geng. Dapat jenahak ke talang ke kerapu geng Alright. Okay, aku dah sampai spot macam biasa. Aku menggunakan jig 5 gram. Aku dah set up geng. Nak try ketuk-ketuk geng. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lawar ikan. Balingan pertama. Aku sampai geng. Makan lawar ikan. Jenahak ke, talang ke, GT ke. Ini aku mancing sampai aku rasa aku tahan je geng. Dah tak tahan aku balik lagi Sebab aku puasa geng tadi. Puasa pertama. Cuba ketuk-ketuk micro jig. Pagi ni nampak cuaca molek. Dia redup geng, redup jadi boleh mancing. Tengok apa yang nak makan. Dah 2 hari geng hujan. Alhamdulillah. Tengok ketuk-ketuk jig apa yang sudi. Lawah ikan. Di manakah dia? Kalau ada makanlah. Dah geng, serat yang pertama. Tapi tak besar geng Dia ada geng, dia ada. Tak apa. Ni kita simpan dulu geng ni. Kecil ni. Seekor geng kecil. Baru nak makan lagi ni. Lama aku ketuk-ketuk geng tak ada. Mana dah duduk pergi. Wahai ikan, makanlah pancing. Makanlah micro jig. Mana tadi geng. Berapa seekor geng besar gitu. Tu aku tak simpan dekat dalam tong aku geng. Kalau nak balik selalu nanti aku lepaskan lah. Aku nak ketuk-ketuk lagi. Cek-cek strike lagi. Makanlah wahai ikan. Manakah dia? Seorang je game bulan puasa ni. Nak ajak orang puasa kan. Jadi takut tak tahan. Aku pergi seorang je geng. Kalau rasa aku pun tak tahan, aku balik lah geng. Mancing suka-suka geng Kalau ada strike, ada apa ni, ada yang makan, ada rezeki lauk berbuka geng simpan. Nak buka ke, buat sahur ke, kita cuba je ketuk-ketuk. Santai petang, cuaca pun molek, tak panas. Okey, strike geng. Okey, strike yang kedua saya. Mantap. Dia ada bawah ni geng, lambat makan je. Kita simpan kat sana dulu. Yes, dah ada. Masuk. Cari lagi geng. Ketuk-ketuk lagi. Makanlah air ikan. Ada kat bawah ni geng. Kalau ada jumpa lagi dia mesti makan ni. Besar ke? Ada ikan besar ni. Lari dia geng dekat sini. Ikan besar ni.
Manjat kita. Okay, strike. Oh, kasar. Alhamdulillah geng, ada juga rezekinya. Jenak kasar. Alhamdulillah geng. Besar ni bolehlah simpan geng buat lauk. Alhamdulillah rezeki. Ada yang kasar. Cari lagi geng. Dia ada rasa kat sini ni geng. Ketuk lagi. Woi, diam-diam. Ketuk-ketuk dasar-dasar bawah ni. Kalau dia ada, dia makan geng. Sana tak ada. Dah sini tadi ada makan. Sudah 3 ekor strike. Kita tengok dah sini. Makan lagi jenahak. Ketuk bawah ni geng. Dia kalau ada dia mesti makan lagi punya. Gelombang. Kan nak banyak 4-5 ekor. Jadilah lepas lauk. Tak lagi ada ketukan ke? Tak lekat. Tu. Oh, ada sambaran tak lekat. Manakah dia lagi? Makanlah, pancing. Makan lagi ikan. Padu. Padu. Jangan lucut. Padu ke ni? Apa ni? Kerapu ke? Ui. Padu ni. Apa kali ni? Rasa dia nak besar ni. Ui, jangan lucut. Saya masak dulu geng. Memang kasar geng. Jangan lucut. Sejenak kasar ni geng.
Alhamdulillah geng, saiz. Saiz yang padu geng. Tengok geng saiz dia geng. Tangan aku kecil geng, dia lagi besar geng. Mak. Sedap geng dengan sambal. Memang padu lah. Ini 800 gram sekilo ada ni geng. Besar ni geng. Dia ketuk jig ni, dia makan jig. Terbaik lah. Padu geng saiz dia. Alhamdulillah. Strike on jig. Mantap. Semoga terakam lah. Right. Mana nak masuk ni? Alhamdulillah. Cari lagi geng. Kita ketuk-ketuk lagi geng bawah-bawah ni. Dia ada bawah ni geng, tapi lambat makan. Makan lagi wahai ikan. Ketuk-ketuk lagi geng. Cari lagi strike. Di bulan puasa pertama mencari strike, mencari lauk buka geng. Ini kalau ada banyak strike geng, mungkin nanti aku balik, aku terus edit video ni, aku terus post lagi. Mungkin dalam pukul 3 petang ke 5 petang kalau aku sempat lagi geng. Aku nak buat konten ni untuk satu Ramadan geng sebenarnya. Memang khas untuk cari satu Ramadan kan, sambil berpuasa kita mancing. Aku ada juga konten-konten yang aku dah simpan geng. Aku dah simpan sebelum bulan puasa tu. Aku dah adalah rezeki mancing-mancing dengan kawan-kawan solo, ada strike. Aku dah kumpul untuk konten-konten bulan puasa geng. Jadi kalau kau nampak aku minum ke dalam video tu geng, kau jangan terperanjat pula. Right. Semoga ada strike lagi tambah-tambah. Tu makanlah wahai ikan. Kurang lagi ni hari. Ada strike tapi kurang. Aku baru dapat 4 ekor geng. 2 ekor kecil, 2 ekor tu besar sikit. Tak apa, kita tunggu lagi. Kalau dia ada, dia mesti makan lagi geng. Aku kan nak banyak. Dapat 5-6 ekor pun lepas untuk konten strike jadi lah. Dengan lepas lauk berbuka geng jenah. Okay, makan lagi wahai jenah. Di manakah dia? Alhamdulillah, nasib baik pagi ni cuaca mendung sikit geng, tak panas. Kalau tidak awal aku balik ni geng. Tengok kalau dia tak makan je, balik tadi. Tapi dia cuaca molek, taklah panas sangat. Boleh dah tunggu lagi geng. Ikan je tak makan, mana dia? Baru kita tunggu lagi. Kita ketuk-ketuk lagi. Kalau dia ada, dia mesti buat sambaran. Mana dia ni? Tambah-tambah lagi geng. Lambat lagi dia makan, tapi adalah. Okay, strike kelima saya. Walaupun kecil, bolehlah ni geng. Right. Tunggu lama geng. Ketuk-ketuk tak nak makan. Off camera dia makan pula. Makan lagi wahai jenak. Saiz yang padu-padu. Ada strike ni. Ada rasa kayak ni. Jenah dia kasar geng. Alhamdulillah, rezeki terbaik. Ketuk. Tambah lagi hasil geng. Aduh, ini hari susah cek geng. Baru set jenak saya yang kelima geng. Tak apa, kita cek lagi. Alhamdulillah, ini punya saiz kasar ni terbaik. Kita cari lagi. Mantap kan. Kita kena ekor jig geng. Ada strike, mantap. Okay, set lagi. Okay geng, aku rasa aku nak balik geng. Tapi sebelum balik aku singgah dulu spot sini satu. Sebab aku rasa dah hujan geng, keliling dah hujan. Aku try ketuk-ketuk kejap. Kalau ada aku tunggu kan. Atau dapat seekor 2 ekor lagi. Tak ada, kalau tak ada aku terus balik geng. Darat tu pun dah rasa macam dah hujan tu geng. Waduh, takpelah. Ni aku ketuk-ketuk kejap. Tak ada, aku terus balik geng. Ketuk-ketuk kejap. Makan lawah ikan. Ketuk kat sini kejap. Kalau tak ada aku balik. Kalau ada boleh tambah seekor 2 ekor.
Jangan hujan dulu. Langit dah gelap geng, belah darat tu dah gelap. Okey lah geng, cuaca dah nak ribut geng. Okey geng, bila tak mancing geng. Keliling dah hujan geng. Ni kalau lambat aku basah aku sini. Okey, aku terus tunjuk sikit dulu lah geng. Aku dapat 5 ekor geng. 5 ekor anak jenahak geng dengan setup ultralight. Aku turun seorang geng pada hari Khamis lagi. Ramadan yang pertama geng. Aku cuba cari start geng. Okey geng, semoga lepas-lepas ni ada konten lagi yang terbaik geng. Okey, selamat berpuasa geng. Aku tak boleh lambat geng sebenarnya. Dah nak hujan tu. Sana tu memang dah hujan geng. Okey, jumpa lagi geng